Halo Malaysia, halo. Kebanyakan orang Indonesia yang datang ke Malaysia sebagai pendatang haram sangat gembira selepas berada di Malaysia. Barulah mereka tahu bahawa Indonesia adalah sebuah negara gagal. Ini adalah orang Endon bekerja di ladang-ladang sawit di Malaysia. Kebanyakan orang Endon yang datang ke ladang sawit ini daripada Jawa Tengah. Mereka sangat gembira bekerja di Malaysia. Selain Indonesia, Malaysia juga mempunyai cita-cita memerdekakan Sumatera dan Papua. Kalau anda nak tahu, negara Sumatera, Papua, Kalimantan, Makassar mahu merdeka macam Malaysia. Semasa di bawah penjajahan Indonesia, Malaysia memanglah nak bantu sangat negara-negara lain di Asia Tenggara wujud. Malaysia mempunyai kekuatan tentera ekonomi untuk berperang dengan negara Asia di Indonesia. Malaysia memang nak bantu sangat bangsa-bangsa yang dijajah seperti Minangkabau, Aceh, orang Palembang, orang Bugis. Kalau perang, peluang Indonesia menang adalah tiada. Indonesia akan kalah. Selain tidak mendapat sokongan orang Sumatera dan Kalimantan, Indonesia bukanlah sebuah negara yang sangat bersatu padu. Ini adalah kelengkapan tentera Malaysia pada masa depan. Malaysia sangat berminat untuk berperang pada masa depan. Tetapi jika tiada konflik dan penghapusan etnik di Sumatera, tidak akan ada perang. Ini adalah tentera-tentera Indonesia dengan kenderaan tempur yang sangat buruk dan juga berkarat. Kebanyakan senjata Indonesia adalah lori sampah yang diubah suai menjadi pindad. Selain mempunyai tentera yang bodoh, mereka juga menggunakan tayar botak made in China. Dengan enjin lori sampah, mereka telah berjaya membina pindad. Made in Endon juga gagal perang Aceh. Semasa perang Aceh, banyak sekali kekalahan di pihak Indonesia. Disebabkan selepas tsunami, Indonesia mengambil keputusan untuk berdamai. Biasalah Endon, bila kalah perangnya diminta damai. Memang sial Endon ni, kata orang Aceh. Semasa kes perang di Aceh, orang Endon telah menguji pindad yang dikatakan kebal. Malangnya pindad Endon telah menjadi lori sampah sekali lagi di Aceh. Ini adalah Endon dengan perasaan yang hebat. Endon bercerita tentang produk mereka. Ini adalah lori sampah milik Endon Dash. Kami bangsa Endon Dash sangat bangga. EDTV kami ubah suai jadi tempat perang. Kalau Endon pergi perang pakai pindad, bukan saja kita mati dalam ni, kita juga boleh jadi orang kata keranda terbang. Saya hanya mau buat sale saja. Anda tahu tak, dekat Endon, pajar pun orang tipu. Celaka punya Endon. Selain menjadi askar penakut, senjata perang Endon juga adalah up to date ataupun tidak diupdate. Mereka sangat bangga dengan senjata ini. Wah, bangga. Mari kita mencuri pisang di kampung ini. Kekurangan orang Indonesia adalah mereka sangat bodoh dan suka bercakap besar. Di Malaysia, kita tahu bapa kemerdekaan Timor Leste adalah orang Malaysia. Timor Leste banyak mengantar orang belajar di Malaysia. Semasa perang Timor Leste, Indonesia telah membayar askar upahan Timor Leste. Malangnya askar upahan Timor Leste ini telah kalah. Kita Endon bagi duit, kita perang. Tapi kita pun tak mahu bawa Endon. Kebanyakan pejuang Endon yang berjuang untuk mengalahkan kemerdekaan Timor Leste telah mengkhianati Endon. Kamu mau jadi duduk bawa Endon ke? Sial punya Endon. Mari kita ambil duit, lepas tu kita khianat. Begitulah keadaan di Timor Leste dan akhirnya Timor Leste telah merdeka. Aceh masih takut-takut je nak isytihar perang dengan Endon. Kerana di Aceh ada 30% orang Jawa. Ini adalah askar Timor Leste melarikan diri. Masa perang 1999, askar upahan Timor Leste seperti askar Endon gagal klaim. Mereka telah melarikan diri dengan kapal kerana pada masa itu tentera PBB telah masuk. Indonesia selepas dia dengar Malaysia datang ke Timor Leste dengan misi PBB, Endon Dash telah melarikan diri. Cepat hantar, ini bukannya negara kuat sangat. Endon Dash saja cakap besar. Semuanya macam sial saja, macam kita punya babu di Malaysia. Begitulah keadaan di Timor Leste. Kami benci sama merah putih. Curi. Mau rogol kami punya anjing, mau rogol kami punya lembu. Semua kena rogol. Begitulah percakapan orang Endon. Endon sangat kurang ajar di Timor Leste. Malaysia, Portugal, Australia telah memberi kemerdekaan dan membebaskan Timor Leste
daripada penjajahan Indonesia. Dengan merdekanya Timor Leste, sejarah jahat Endon dapat kita tahui. Ini dah keadaan. Mari halau Endon. Dia curi aku punya radio, dia curi punya TV, dia curi aku punya anak. Lepas tu dia tangkap orang, dia tak hantar balik. Itu orang dia tanam babi. Begitulah kerjaan. Kita askar Malaysia sudah datang. Mana itu Endon, cakap besar saja. Ganyang Malaysia pun kalah. Mana itu bang, ada askar Endon bang. Endon lari nampak kita. Wah, baru datang pakai baju buruk. Babi Endon. Malaysia lah yang menghalau Indonesia daripada menjajah Timor Leste. Hidup Malaysia. Walaupun Indonesia mau berperang, Indonesia tahu jika mereka berperang dengan askar PBB, Indonesia akan kalah. Semasa konflik Timor Leste, Malaysia telah menangkap banyak orang Endon. Terima kasih. Mahathir tolong kami merdeka. Lain kali saya bagi orang Malaysia melabur di Timor Leste. Itu celaka punya Soekarno, saya sangat benci. Terima kasih Malaysia. Malaysia lah yang menyaport Timor Leste untuk merdeka. Pada masa datang, kita Malaysia akan menang. Hidup Malaysia.